Uh, G. 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 Mana G? Rogaya. 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 Sini. Tak layan Aku rasa dia nak kenyang. Nama dia lain. Oh, nama lain Saiful. Saiful? Full. Rocky. Rocky. Tak lain. Christopher. Christopher. Oh, panggilnya lebih. Kenapa? Apa? Kena bagi Oh, dia sikit tak mau. Okey. Christopher. Christopher. Kan? Christopher. Oh, dia enggak bawa sikit. Ya, makan ya. Dah baca bismillah belum? Rocky. Tak mau gaduh dengan adik. Tak mau gaduh dengan adik. Lumuk. Dah itu saja. كن جميل المساعي وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Kembara Din season yang kedua dan kini Alhamdulillah kita berada di episod yang keempat, berada di Makkatul Mukarramah. Semalam kita menjalani ibadat umrah. Terima kasih lah. Saya tak stop lah nak cakap terima kasih kepada Ustaz Fizar Zainal yang membawa kami. Bila nampak Kaabah, Masya Allah, dia punya experience macam Dia background muzik. macam aduh, semoga umrah, Ustaz doakanlah semoga umrah tu diterima Allah lah Ustaz. InsyaAllah. Orang yang datang dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan hatinya betul-betul nak mendapatkan rahmat Allah, Betul. takkan Allah sia-siakan. Ya. Dan experience malam bila bertawaf tak buat 7 kali tawaf tu kan, macam-macam ada dekat lantai saya terpijak. Betul. Ada gula-gula, ada crocs telang ni, biji kurma, serkup. kan. Banyak yang tertinggal lah. Yes. Dan Syafiq pun dia terlepas selipar dia. Tapi dapat tarik balik. Dia dapat dah selamatkan selipar dia jugalah. Allah mempermudahkan. Dalam lautan manusia tu dapat selamatkan. Macam-macam cerita lah, masya-Allah. Begitulah hendaknya apabila kita melaksanakan umrah di Baitullah Asy-Syarif. Betul. Dan hari ni Ustaz, kita nak ke mana Ustaz? Ustaz nak bawa kita ke mana? Kita nak ke sana. Kita insyaAllah I love you. kita akan pergi meninjau tempat yang menarik, iaitu tempat di mana akan dilaksanakan ibadah kurban kita pada tahun ini di Mekah Al-Mukarramah, beserta dengan kambing dan juga unta yang kita bakal sembelih pada tahun ini, insya-Allah. Ada unta Ada unta Okey, nanti kita di tengok padang pasir. dan kita akan tengok macam mana keadaan wajah-wajah unta dan juga kambiang lah. InsyaAllah semoga dapat manfaat untuk episod kali ni. InsyaAllah. Let's go. Silakan Ustaz. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini adalah hari yang mana kita berada di Mekah untuk kita tengok produk kambing yang disediakan khas untuk anda bagi mereka yang nak melakukan kurban bersama kami, Kembara Din. So anda boleh lihat kambing-kambing dah pun tersedia ya. Jadi bagi mereka yang ingin berkurban bersama kami, dan kambing ini akan diberikan kepada negara-negara yang memerlukan, negara-negara yang miskin. Jadi ayo, dalam bulan yang barakah ini kita melakukan ibadah kurban bersama kami, KembaraDin.com. Baik, sekarang ini kita berada di kandang unta. Macam tak pernah sebut pun perkataan ni di Mekah. Kerana Alhamdulillah Kembara Din akan adakan nak mengajak anda untuk melakukan korban. Selain daripada negara-negara lain, kita juga di Mekah kita buat kambing dan juga unta. Jadi kita nak tengok produk lah. Dan uniknya Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam Mekah. Nama tempatnya Kilo Asyarah. Kilo Asyarah di mana inilah tempat persimpanan haiwan-haiwan, dan kita di sini untuk melihat dan meninjau haiwan-haiwan yang bakal insya-Allah kita korbankan di Mekah Al-Mukarramah nanti. Dan bersama kita tak lain dan tak bukan tetamu undangan kita adalah unta. Betul.
untuk kita Takut dah. Bagus mungkin ada kambing. Fuh. Ni nombor lah, baik dengar. Ustaz nak tanya. Aku takut dia terpejak. Nak tanya apa? Puyuh semua ni. Ustaz, ada beberapa binatang yang yang boleh lah untuk kita korban. Ayam semua tak boleh lah kan. Kita ada kambing boleh, lembu boleh dan juga unta. Dan kali ni Kembarudin nak ajak korang buat kambing dan juga unta. Takut tadi takut sikit aku dah macam gini. Ustaz, kalau unta ni untuk berapa orang, macam mana nak? Okey, unta ni adalah kategori haiwan yang sangat besar. Ya, dan ia insya-Allah cukup untuk 7 nama. Macam nama? lembu. Ya. Sama macam lembu. Sama. Dan uniknya kita di Saudi kita boleh buat sembelih unta. Right, interesting. Okey. Baik, jadi siapa nak sembelih unta? Sembelihlah. Kita nak kasi makan. Macam best pula. Christina. Christina. Oh, nama Christina. Christina. Masa Christina? Oh ni. Ini Christina, itu Aguilera. Aguilera. Oh, sudah busy Sabar dik. Hussein. Sabar. Okay. Zaini, tunggu Husin makan dulu Zaini. Kenapa Zaini? Video. Tak adalah. Tak fikir nama lain. Saya ada satu kelemahan. Saya tak boleh tengok tahi. Sama. Saya pun tak boleh tengok tahi. Baik, saudara, sekarang ni kita berada di maafkan saya. Saya berada di ini tunjuk aku dah tak tahu nak cakap. Kita ada dekat ni lah, kandang kambing kan. Yang mana kami ingin mengajak anda untuk melakukan kurban ya. Kita ada di Mekah. Kita ada buat di Mekah, di Palestin, di Togo dan juga di Yaman. Jadi kita nak beritahu anda lah yang kita ada buat kambing, mengajak anda untuk melakukan korban kambing dan juga unta. Ustaz Fiza, saya ada satu soalan. Tadi saya sebutkan animal kan. Janganlah tengok animal ni, binatang-binatang yang disunahkan untuk korban. Pahala dia lain-lain ke apa? Kalau macam seseorang tu buat kambing, betul. Lepas tu yang orang lain buat lembu, orang lain buat unta. Pahala lain-lain ke macam mana Ustaz? Okey. Soalan yang interesting, tapi first Din dah wobble. Okay. Alright. So dalam perihal memilih haiwan, Din. Sebenarnya kalau kita lihat pada Rasulullah SAW, pandang saya Din, pandang saya, jangan pandang tai. Baik. Dia masih kat sana tau masalahnya. Apa dia? Oh, perbezaan tu. Okay. So Alhamdulillah kita dah diselamatkan, sekarang kita kat luar. Din okey Din Boleh, Alhamdulillah. Nampak dah okey dah. Ustaz pun rabak. Tak boleh juga sama. Okey, so perbezaan antara haiwan-haiwan. Apakah yang kita boleh korbankan? So biasanya kita korbankan unta, kita korbankan lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Adakah perbezaan daripada pahala yang diberikan? Okey, semestinya bila kita lihat daripada sudut fikih korban, seekor kambing adalah untuk satu orang. Okey. Manakala kalau lembu dan juga unta, ya, dia adalah 7 orang ataupun 7 nama setiap haiwan yang besar. Okey. Jadi apakah perbezaannya? Perbezaannya bukan letak pada haiwan. Tapi perbezaannya ataupun pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya adalah pengorbanan yang kita keluarkan daripada harta kita untuk membeli haiwan yang terbaik semampu kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi maksudnya tak kisahlah lembu ke unta ke. Of course kalau misal kata you orang yang mampu, meskipun nama you satu saja, you boleh beli seekor unta dan insya-Allah dengan seekor unta tu pahalanya lebih digandakan.
Baik. So ada orang kata mesti ke kalau kita letak apa nama tu lembu ataupun unta mesti ada 7 nama? Well, dia boleh up to 7 names Right. seperti mana yang kita ketahui. Tapi kalau nak letak satu nama saja sebagai you punya pengorbanan ataupun you punya sedekah, Ya. maka Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan berikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang you laksanakan. Masya-Allah. Ya. So ingat, beli korban ni memang kita sediakan korban yang kadang-kadang ada harga yang murah mengikut kemampuan. Kalau mampu you adalah yang paling murah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun harganya paling kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla ia merupakan satu pengorbanan yang besar. Allahu akbar. Ya, seperti itu. Semoga segala pengorbanan kita tu diterima Allah lah Subhanahu Wa Taala dan buat ibadah korban bersama kami. Saya nak cari Baldi, Ustaz. Baldi. Selamat datang ke mana? Kita sekarang berada di tempat yang dikenali sebagai tempat penyembelihan kambing. Wah, betul. Ya. Jadi tak sabar untuk sendiri menyaksikan kerana ada satu aktiviti yang Ustaz lakukan pada hari ini. Ya. So insyaAllah kita akan sembelih 2 ekor kambing. Dan kita akan bawa masuk Din ke dalam untuk melihat proses bagaimana kambing tu akan disembelih dan kemudiannya akan diracik, dilapah dan sebagainya. Are you ready, Din? Jom. Calo bete. Alright, Din. So alhamdulillah kita baru saja melihat proses penyembelihan kambing kita. InsyaAllah. How was the experience? Ini merupakan satu experience yang luar biasa. Kita sendiri tengok macam mana orang buat korban dan sebagainya. Memang dia punya proses yang penyembelih tu laju lah. Ya. Macam, dan gitu je. Berbeza lah kalau dekat macam tanah air kita kan. Sini proses dia laju. Tak sampai 2-3 kali kelip mata dah meninggal ataupun dah diselesaikan penyembelihan itu. Jadi sampai-sampai saya nak tanya tentang hukum pula lah. If let's say lah penyembelih tu sebab kalau benda tu nak jadikan halal, kita kena baca bismillah. Betul. Bismillah Allahu Akbar ke? Betul. Apa bacaan dia? Kita kena lafazkan dengan bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar kan? Dengan lafaz bismillah, basmalah tu yang akan menghalalkan daging tersebut dan cara kita sembelih juga untuk mengelakkan haiwan tu daripada terseksa, sengsara dan sebagainya. Dan orang yang nak sembelih tu pun harus ada ilmu. Dia tak boleh sembarang sembelih. Right. Niatnya adalah kerana kita nak, of course kalau pada waktu kurban dia merupakan udhiyah, pengorbanan kan. Dan kalau macam sekarang ni adalah untuk mempersiapkan daging-daging halal yang akan dibawa ke restoran dan kedai makan dan sebagainya. Mungkin ada yang kat dalam tadi ramai orang, ada yang buat majlis akikah dan sebagainya. So of course yang tukang sembelih tu pun haruslah orang Muslim yang berilmu untuk tidak menyakitkan binatang tersebut dan haruslah dilafazkan sekurang-kurangnya dengan bacaan basmalah. Bismillahi Allahu Akbar untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyucikan daging dan darah yang bakal kita sembelih dan kita tumbangkanlah haiwan tersebut. Betina, kambing betina ataupun kambing jantan yang sedap? Selalunya lah. Kalau ikut sunnah, Rasulullah SAW pilih kambing jantan. Ya. Okey. Ya. Itu sajalah soalan saya. Macam mana kita nak balik ni? Macam mana? Okey, sekarang ada kita taxi ke apa? Tak, kita kena panjat bukit ni. Lepas tu nampak tu ada satellite dish. Okey. Satellite dish lah kita book Grab. Sebab dapat internet. Yes, brother. Dia naik dulu. Ya, silakan. Tunggu sini. Doakan saya. Allah. Allah. Doakan saya, Ustaz. Ya. Apa ni? Bangun terus cantik. Oh, ni bakso ni ayam kat sini. Jual bakso kat sini? Bakso ni menu je. Orang tu dah tangkap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda klik episod yang keempat Kembara Din season yang kedua bersama dengan Ustaz Fizal Zainal dan saya Din Rahim dan welcome to Makkah. Dan kita nak koreklah sejarah-sejarah Islam. Kerana saya sukalah bila saya dapat follow Ustaz, diberikan peluang untuk follow. Kita bukan sekadar untuk tengok-tengok tempat, tapi kita dapat memantapkan lagi cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita kepada apa yang disarankan oleh Allah SWT. Kita nampak, kita tengok, cerita dia macam gini, sebab ni macam gini, kan? Jadi ala-ala kita dekat Mekah ni, Zat. Tersedak pasir. Ala-ala kita dekat Mekah ni, Zat, kita nak kongsi sama dengan penonton the significance of Mecca. Alright. Pertama sekali, Mekah ni dia sangat penting dalam syariat Islam, dalam Islam ni sendiri, dan kita sebagai orang Islam, orang Muslim, Mekah merupakan the core point
of kita punya kehidupan. Kenapa? Kerana kiblat kita terletak di sini. Betul. Bila kita berada di Singapura, di tanah air kita atau di mana-mana saja kita berada di saf yang paling belakang ataupun jauh daripada Kaabah Syarif. Tapi semalam bila kita melaksanakan umrah, kita berada di saf number 1, saf number 2. Dan orang-orang yang sebelum ni kita sendiri pun bila kita berdoa, kita mengharap dari Allah, kita berada di saf yang lingkaran paling luar. Tapi as we get closer to the epicenter of faith, which is Mekah Al-Mukarramah yang belakang kita ni, kita rasa begitu tertarik dengan dia punya magnet of faith, dia punya magnet of belief in Allah Subhanahu Wa Taala, kepada keagamaan dan sebagainya. Jadi Mekah ni merupakan satu tempat yang memang seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala cipta tempat ini adalah untuk kita orang Muslim kembali kepadanya untuk kita melaksanakan haji dan juga umrah. Dan di sini juga terkandung berbagai macam kisah-kisah para anbiya. Dan pada saat yang ketika ini kita sedang menelusuri perjalanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ahli keluarganya. Dan Mekah ni seperti mana kita tahu bahawasanya kita mungkin pernah dengar yang Al-Kaabah Asy-Syarif ini dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga anaknya. Sebab itu kalau kita ke Kaabah, dia ada banyak tempat-tempat yang dikenali sebagai makam, tempat yang special. Ada hijrnya Ismail, ada makam tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan sebagainya. Jadi significance of the life of Nabi Ibrahim dan dia punya family memang kuat dekat sini, sehingga kan aspek ataupun unsur-unsur ibadah umrah yang kita kerjakan sebenarnya berhubung kait dengan perjalanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga keluarganya. Kita nak rekod balik pada jadi tawaf yang kita laksanakan, sa'i yang kita kerjakan, semuanya berbaur kisah-kisah yang dihubungkaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga ahli keluarganya. Baik, nanti kita akan menelusuri. Kita akan menelusuri lebih lanjut supaya dapat manfaat dalam episod yang keempat ini. Welcome to Mekah. Cantik ya. Kita berada di Jabal Khandamah sekarang ni. Ini Jabal Khandamah. Itu adalah Clock Tower. Ni hotel kan? Yes, hotel Clock Tower. Okay guys, ini tempat yang dikatakan antara kedai nasi mandi yang sedap di Mekah. Sini. Okay. Kita duduk sini. Sejuk sih tempat dia. Masanya untuk kita makan. Ni kambing yang kita sembelih tadi tu. Kambing yang kita sembelih tu. Bukan lauk dia. Bukan. Alhamdulillah kita baru habiskan seekor kambing berumur 6 bulan. Baik orangnya. Adakah dia orang yang baik? Baik. Best tempat ni. Dia punya ini di antara restoran di Mekah yang best. Nasi mandinya. Location secret. Kan. Ustaz, nak cuci tangan Ustaz? Okey. Sudah kan dah belajar? Oh, belum lagi Jadi kalau kita makan nasi mandi ni Din, dia berminyak kan. Tengok tangan, minyak tak? Minyak habis. Lemak tu kan. So usually orang Arab ajar kita, sebelum kita cuci tangan pakai air, kita ambil tisu, kita lap dulu minyak dia. Because dia benda yang kasar. So benda minyak kat tangan ni dia akan tertarik. Dan lepas tu kita pakai lemon lah. Pasal kita tak nak tangan buah kambing kan. So kita squeeze sikit. Ni benda nature kan. Lepas tu kita sental-sental dia. Kan? Ini akan bantu hilangkan minyak dia juga. Lepas tu and kita lap lah. Kita lap. Actually tangan kita dah bersih, tapi kita gunakan air yang sedikit. Ini adalah untuk tidak kita membazir air. Nabi pun ajar kita supaya tidak membazir air kan. Dan of course Rasulullah SAW juga dulu, sebab tu bila dia makan, Rasulullah menggunakan 3 jari. Kemudiannya Rasulullah SAW mengajar kita untuk suckle on the end of fingertips. Bersihkan supaya
of course kita jangan sampai membazir makanan yang ada. Secondly, dia ada enzim-enzim yang sedap, ya. Dan juga pada waktu yang sama dia membersihkan tangan kita supaya kita tak membazir air bila kita mencuci tangan. Maksudnya kalau kita sedut pakai sedut ni? Ya, ataupun kita hisap. Bersihkan lah. Artinya is to cleanse your fingers. Kalau makan tadi Ustaz katakan 3 jari. Ya. Kalau betul-betul lah. Kalau betul-betul boleh. Kerana sebab tu Nabi makan. Kita tak tahu Nabi punya makanan, what was his dish, apa makanan dia. Adakah sama macam kita? Nabi suka makan apa? Nabi makan benda kecil-kecil, simple-simple. Kurma Nabi makan. Nabi makan roti gandum. Nabi makan minum susu. Nabi makan buah-buahan. Ya. Dan juga Nabi love a particular dish nama dia tharid. Tharid. Dia adalah makanan kambing dimasakkan dengan ghee butter. Dan juga dimasakkan dengan wheat gandum. Dan dimasak sampai jadi macam bubur lambuk. Very thick. Sebab tu pakai 3 jari pun boleh. Roti ambil 3 jari. Tapi kalau kita makan nasi mandi 3 jari macam susah lah kan. Ya, so Rasulullah SAW selalu makan benda yang makanan yang simple sangat. So kurma, buah-buahan. Nabi makan watermelon. Nabi suka pumpkin. Nabi suka minum susu. Nabi suka makan tharid. So these are some of the types of the food that Nabi suka makan. Yang penting makanan tu adalah makanan yang semua orang boleh makan. Tak mahal, tak susah nak dapat. That is how our Prophet was lah. Masya Allah. Daripada dia ajar kita macam mana makan kurma, sampai nak cuci tangan, sampai nak membersihkan tangan, sampai the type of food yang Nabi makan pun dia fikirkan pasal umat dia. Bukan untuk diri dia sendiri. Yes. Wah, sama ada umat dia boleh bayar ke tak, boleh mampu ke tak kan. Masya Allah. So the life of the Prophet was very simple. Kita yang tak simple. Betul. Now you know, like and share. Tangan masih kotor, kita gunakan tangan kiri. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم. Kembali sekali lagi dalam satu lagi episod. Apa je. Okey, baik. Kita berada di Museum Hira ataupun Museum Jabal Nur. Betul. Jadi ceritakan saya. Pendek sangat. Maafkan saya Ustaz. Alright. Maafkan. Kita sekarang berada di kawasan yang bernama sebagai Jabal Nur. Yes. Yang di mana kita makruf, kita tahu di sinilah tempat dan bukit dan gunung di mana baginda Nabi Muhammad SAW selalu pergi ke gua yang bernama Hira untuk bertafakur, untuk berkhalwat, untuk menyendiri, meminta panduan daripada ilahi. Jadi kita berada di kawasannya. Of course kita tidak naik ke Jabal Nur pada hari ini kerana kita akan menziarahi museum. Dan di dalam nanti insya-Allah kita akan diberikan maklumat tentang perjalanan baginda, berapa hari baginda berada di atas, jalan mana yang baginda naik dan sebagainya. Semestinya ini satu pengorbanan yang baginda SAW laksanakan, Din. Tapi selain daripada kisah Rasul yang selalu kita dengar, yang saya kira penonton semua dah tahulah, tentang wahyu pertama yang Allah kirimkan melalui Sayyidina Jibril alaihissalam di Gua Hira ini. Betul. Saya nak sentuh pengorbanan luar biasa seorang isteri yang taat dan cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu isteri pertamanya Rasulullah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Para isteri dengar ya. Di sini kita kalau ziarah, saya selalu suka menekankan bahawasanya mulianya seorang wanita dan isteri yang taat dan juga yang selalu mendampingi suaminya. Sedangkan Rasulullah SAW mempunyai sebab untuk masuk ke dalam atau naik ke atas untuk mendapatkan wahyu dan sebagainya. Sayyidatina Khadijah selalu akan mengirimkan makan kepada suaminya, naik dan turun pada hari yang sama. Sedangkan Rasulullah SAW akan duduk beberapa hari, kadang-kadang minggu dan sebagainya. Maka siapa yang nak kirimkan makan? Dulu tak ada Foodpanda, tak ada GrabFood. Betul tak? Jadi pengorbanan seorang isteri Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah, mengirimkan makanan ke atas. Ustaz, dia punya tinggi dia bukannya rendah kan, jabal dia? Dan namanya tinggi takkan rendah. Betul Ustaz. Ya. Sayyidatina Aisyah dia naik turun. Betul. Naik, lepas turun, naik lagi. Naik dan turun. Sehingga kan pada ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama, baliknya Rasulullah SAW ke rumah dalam keadaan berpeluh, mencungap-cungap dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, dathiruni, zammiluni. Selimutilah aku. Ya, peluklah aku.
kita letaklah kalau suami-suami pergi pancing, letaklah kat Punggol ke, dekat Benjamin Sheares Bridge dan sebagainya, pergi pancing seorang-seorang, tiba-tiba balik kerana nampak hantu lah contohnya. Balik dalam berpeluh dan sebagainya, bilang isteri kita, ayang, selimutilah abang, peluklah abang. Agak-agak isteri akan cakap apa? Pergi lagi. Pancing lagi. Padang mukamu. Macam gitulah. Dia orang Kelantan Terengganu lah. Padang muka abang. Pancing lagi. Itulah. Pergi. Jumpa hantu bagainya. Kan solat tak erti, pergi masjid tak erti. Pancing sanggup. Kan padang muka. Tapi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid tidak. Dia tak tanya apa-apa pun pada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah minta, peluklah aku, dia peluk Rasulullah. Selimutilah aku, dia selimuti Rasulullah SAW. Itulah perjuangan seorang isteri yang Masya Allah tak terkira banyaknya sumbangan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah pada waktu yang sama kepada Islam. Renung-renungkan saudara, sungguh dapat manfaat. Ustaz, isteri saya call, maafkan saya. Ya Abi. Ya sayang. Dasiruni. Zammiluni. Apa? Kenapa? Rindu? Allah. Okey. Sorry Ustaz. Isteri rindu tak maafkan saya. Balik sekarang ke? Okey, baik. Kita berada di Masjid Abdullah bin Abbas dan sudah tentunya banyak jasa beliau dalam dalam Islam sudah tentunya. Jadi Ustaz, boleh ceritakan sikit sebanyak tentang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ni? Silakan Ustaz. InsyaAllah malam ni tak ada malam pertabalan Melayu. Tapi kita sekarang nak cari ilmu. Betul. Dan ini merupakan satu tempat yang sangat bersejarah, sangat penting kepada kita sebagai orang Islam. Sebab tu kita ziarah tempat ini. Dan tempat ini dikenali sebagai Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Masjid Abdullah Ibnu Abbas semestinya adalah dibangunkan untuk meraihkan kemuliaannya, kebaikannya, ilmu seorang sahabat baginda, juga saudara kepada Rasulullah SAW, iaitu Abdullah bin Abbas. Makam Sayyidina Abdullah bin Abbas ada di samping masjid ini, tetapi ini bukan masjid asal Abdullah bin Abbas. Masjid asal Sayyidina Abdullah bin Abbas dekat dengan masjid Ku dan sebagainya. Tempat yang sejarah Rasulullah SAW di kota Taif. Di situ ada rumah serta masjid yang asal yang didirikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di sini pula didirikan oleh pihak kerajaan, serta diadakan juga makam ataupun kuburan-kuburan bagi orang Taif yang meninggal, dikebumikan di belakang sana. Manakala Sayyidina Abdullah Abbas, makamnya atau kuburannya ada di samping masjid ini. Abdullah ibn Abbas dikenali sebagai seseorang sosok wajah yang penting dalam perhimpunannya Al-Quranul Karim. He is known as Turjuman Al-Quran juga. Dia menerjemahkan Al-Quranul Karim. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga dikenali sebagai seorang as the scribe of Al-Quranul Karim. And he was very influential dalam mengatur, dalam membantu khalifah-khalifah untuk membukukan Al-Quran yang sekarang ini dan menulis kembali mengikut rasam Sayyidina Uthman ataupun rasam Uthmani. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas salah satu daripada project head lah, senang cakap, yang diutuskan oleh khalifah-khalifah meletakkan, Abdullah, tugas kamu adalah untuk menghimpunkan kembali Al-Quranul Karim. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas sebenarnya, macam mana dia boleh jadi orang yang sangat dimuliakan dengan ilmu dan sebagainya? Bijak. Dan kita tahu, kita kembali kepada sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Penyabarnya baginda, kasih sayangnya baginda, dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan anak-anak kecil yang ada di sampingnya untuk mendapatkan ilmu atau menjadi orang yang bermanfaat kepada agama dan bangsa. Salah satu perkara yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas selalu akan membawa air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wuduk. Dia membawa, macam kata orang Indonesia tu, ember ataupun bejana, buat air lah. Kemudian Rasulullah akan berwuduk dengannya. Dan setiap kali Rasulullah SAW nak ucapkan terima kasih kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW akan letakkan tangannya di atas kepala ataupun di hatinya, di dadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan mengatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, kau tambahkanlah ilmu kefahaman agama di dalam Sayyidina Abdullah bin Abbas ini.
Dan sehingga kan Sayyidina Abdul Abbas sering kali dibuai dengan doa oleh Rasulullah SAW, tunjuk ajarnya Rasulullah. Maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas menjadi antara sahabat yang terbijak, tercerdik, tercemerlang di golongan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas sendiri lebih daripada 1,600 riwayat hadis melalui Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Masya-Allah. Jadi inilah dia kita kemari untuk kita mengambil istifadah dan juga keberkatan daripada hidup seseorang insan yang rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Of course, bila kita lihat cerita-cerita tentang sahabat ni, kita kembali kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi, seorang ketua kampung, seorang presiden, dia juga adalah seorang abang kepada saudara-saudaranya. Dia juga adalah seorang sahabat kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak menggunakan status dia untuk menghina orang ataupun untuk mengarah orang buat benda-benda yang merepek. Dan Rasulullah SAW sedikit pun tidak menyuruh orang minum air kakinya seperti dalam cerita bidah. Allah. Selamat datang ke kafe. Pendek je. Kedai ni dia sama level dengan Zamzam. Zamzam. Tak. Tak. Ni dah 100 tahun. Tak tahu lah, ingat murtabak Zamzam. Islamic. Oh, Islamic. Yes, lagi lama lah. Lama. Oh, dia lagi otai. Yes. Jadi bagi mereka yang suka minum kopi, nak rasa kopi kat sini, silakan saja kalau anda singgah ke sini. Yang dekat lah. Apa yang ada kat sini, Ustaz? Kita sekarang berada di Taif. Kita di kawasan Masjid Abdullah bin Abbas. Yes, sir. Dan ini dikenali sebagai Suq Taif, Suq Qadim. So dulu banyak kedai-kedai yang contohnya begini. This is one of the earlier punya architecture. Dibuat daripada tanah, kemudian isi dengan pelepah kayu, lepas tu batu bata sikit. Lepas tu ni pohon kayu kurma lagi. Ni pun pohon kayu kurma. So rumah macam gini, mud houses, pada musim panas dia akan sejuk, dan pada musim sejuk dia akan rasa warm. Oh. So this is a cultural building. So one of the houses diorang tukar jadi cafe. Style Ustaz. Okey, dan sekarang ni Ustaz akan bawa kita ke satu kedai madu. Ya. Madu yang terbaik Madu yang terbaik di ladang, madu daripada Yaman. Madu tiap hari aku makan madu. So sekarang ni kita nak naik cable car. Cable car ni bukan ke Sentosa, tapi ni cable car ke mana, Ustaz? Mount Faber. Kita daripada Taif, daripada Jabal Hada, kita akan turun ke bawah tempat istirahat. Ui. So nanti kita akan tengok tempatnya. Di situ ada tobogan gan. Jom. Kita pergi sana, jom. Apa khabar? Sihat? Sihat. Pergi mana? Gelang? Ada. Pasti. Dalam perspektif sejarah, inilah dia Jabal Hada. Sebelum Taif, jadi ini dikenali sebagai Jabal Hada. Dan inilah jalan yang diambil, diguna pakai mungkin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana jalan ni jalan lurus sampai ke Mekah. Jikalau tiada awan-awanan ataupun tak ada jerebu, tak ada gojolobak, tak ada, nampak Mekah. Tak ada gojolobak, gojolobu. Kurang gitu. Cik. Tuai padi antara masa, esok jangan rinduan. Salah Utai kami tara nampak. Jawab. Esok jangan rinduan. Tu dia. Dia pasal nyanyi jadi macam rindu-rinduan. Siapa Ridwan? Siapa Ridwan? Renung-renungkanlah. Bye. Woi.
Just kita akan main ni benda. Tobogan. 20 minit. Tak tahu macam mana, so kita try je Naik tu. Dia pakai daerah yang besar. Kira aku try lah lepas ni Tengok cana lah. Okay, kita naik ni boleh. Bismillah. Depan lagi. Tak nak. Kau lah. Depan. Bismillah. Macam mana ni? So lock. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Apa ni? Serius, aku tengah seram gila. Serius. Mau tengok ni. كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك واحتفل بالمودة إنما العمر مدة بلغ الخير قصدك دائما وارضي ربك واحتفل. Alhamdulillah saudara, terima kasih kerana mengikuti kami berjalan-jalan dan untuk menimba sedikit sebanyak ilmu dalam mana anda menonton Kembara Din dalam episod yang keempat ni. Jangan lupa untuk kita berjumpa insya-Allah pada minggu hadapan nanti. Dan saudara, harapan saya lah agar kita dapat meningkatkan semangat kita untuk berkorban untuk agama seperti mana berkorbannya Nabi Ibrahim AS. Dan bercakap tentang korban, Kembara Din ini ingin mengajak anda untuk melakukan korban bersama kami. Kita ada 4 buah negara. Kita akan lakukan yang pertama di sini, di Mekah, yang kedua di Yaman, yang ketiga di Palestin dan yang keempat di Afrika iaitu Togo. Dan bagi mereka yang nak lakukan, lungsuri kembaradin.com. Sekian saja, saya berehat seketika. Assalamualaikum. Allah, penatnya, ya Allah.